Hi guys, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni bersama kawan I, Syafiq. Cakaplah hi. Tak adalah. Aku introvert. Tak adalah introvert kan. So hari ni kita orang jalan-jalan di Melaka. Kita orang nak buat day trip saja pergi Melaka, dalam pergi healing Melaka macam tu. Sebab Melaka kan best, kita boleh buat day trip balik hari saja. Aku yang duduk Melaka ni pun jarang pergi tempat-tempat yang turis-turis pergi. So hari ni kita decide macam nak pergi tempat-tempat turis pergi. So kita jadi macam POV turis lah macam tu. And yang penting Melaka ni balik hari kita nak budget lah. Okay, kita nak travel budget. Lock budget So kita bawa Syafiq jalan-jalan hari ni. Satu hari je day trip pergi Melaka. Dan juga kita nak jimat cermat, nak tengok budget kita, berapa banyak kita spend sepanjang kita jalan-jalan di Melaka ini. And kita akan jadi POV turis hari ni. Ready? Ready. Okay, lock POV turis. Let's go. Kita nak pergi tempat-tempat turis ke pergi, which is first ni yang tak adalah kau buka tutup kan. Tempat-tempat turis ke pergi, which is orang panggil Bangunan Merah. Dekat gereja yang warna merah tu. Dekat area-area sini korang boleh sewa pakai kebaya, and korang boleh jalan-jalan ambil gambar. So nak sewa kebaya ke? Ada. Boleh ke? Saiz kita ada tak? Tak tahulah, saiz aku ada. Tapi sumpah love. Sumpah love Like, kan. Baba Nyonya Melaka kan. Ni ada kanak-kanak. Dek? Balik. Sombong lah adik ni. Kita berada bersama turis-turis. Ramai ya. Ramai orang ya. Bukan main beca tu lagu. Lawa lah ambil gambar. Kamera aku ni bergoyang-goyang macam ni. Kamera baru. Ya. So dekat sini memang orang akan datang ambil gambar. Sebab kat sini kalau lighting cantik, pakai baju lawa-lawa, pakai baju kebaya, setiap sudut kau berhenti memang cantik-cantik untuk ambil gambar. Betul. Okey, lepas tu kita bagi trivia soalan-soalan sejarah sikit. Apa? Siapakah Sultan Melaka yang terakhir? Aku soalan random je ni dekat tengah-tengah Melaka. Kita kan kat bandar bersejarah. Kau punya sejarah dulu A ke? Sejarah aku dulu. Sejarah hidup kita Sejarah aku kita tak apa? ingat. Sejarah aku C. Sejarah aku B. Tapi sejarah hidup aku G, gagal. Tapi I nak tanya korang semua, siapakah Sultan terakhir Melaka? Komen. Okey, kita nak sambung-sambung jalan. Kita nak pergi ke Ambil gambar aku. Bersatu dengan alam. Yes. Screenshot untuk aku hitam ni. Okey, sekarang ni kita berada di Jangkauan. Itulah kat gerbang Jangkauan. Jangkauan ni setiap weekend dia akan tutup jalan ni. So akan ada night market lah. So ini yang famous dia, yang aku tunjuk. Semua ni tutup. Semua ni akan tutup. Kat sini lah ada kafe-kafe lawa. Okey Syafiq, aku nak tanya kau. Negeri kau ada apa? Labu sayung. Labu sayur bakso tu kan? Kan? Nama berak kan? Ya. Ya kau? Tak apa, ada rendang tok. Rendang tok. Kalau negeri kau ada rendang tok dan labu sayung, negeri aku Melaka ada Mami. Okey. Okey. So kalau nak tahu fun fact lah kan, untuk siapa yang tak tahu, Mami ni memang berasal daripada Melaka. Lahir Melaka, membesar Melaka, suka beranak dia pun Melaka. And then dekat Jongke ni ada Mami Jongke House. So macam sini pun ada tempat turis suka pergilah. Asfar. Silap. Aku batik lah, Mami batik. Mami batik. Jom masuk dalamnya, jom masuk. Weh, dekat sini kau boleh custom kau punya Mami cup, Mami instant noodle tu. Mana? Banyak gila dia beli. Ni. So yang ni Yang ni kau boleh colour-colour, custom sendiri. Nak tulis apa. Aku minat kari
kari dan juga tom yum. Tom yum ni love kau? Ikonik. Asal? Suka. Kau ada resepi yang Mega dia masak. ya. Ni banyak juga kat sini. Dia ada lontong. Ya. Dia ada blind box y'all. Nampak je. Kau jangan main-main Kau rasa tak? Apa kau rasa? Kau rasa apa? 3, 2, 1 lapar. 3, 2, 1 lapar. Okay, kita ambil ni. Kita beli kat sini. Lepas tu kita makan. Sebab dia boleh makan kat belakang tu. So, kita makan dulu lah. Kita take a break sekejap bersama Mami. Masa ni juga kau nak lari. Untuk makan, saya terambil Mami Chef laksa kari. So kita akan buka laksa kari. Jom kita duduk dulu naik. Penat jalan panas. Kita buka slow-slow. Aku takut. Aku nak lauk. Oh, okey senang. Solusi dalam dia. Kita ada beli blind box. Comel. Dalam sini tolong beli. Tu, 2, 3. macam Mami beli paket. Sekejap, 1, 2, 3. Mr. Potato. Comel. Mami dah masak. Sekejap je masak dia. Tak payah nak susah, senang je. Penting kita makan simple je sebab kita ada banyak tempat nak pergi. Beda bergaya nak. Bergaya tak gula macam ni. Apa ya? Dia punya rasa ni macam semua orang boleh terima. Dia very general, tak terlalu pedas. Rasa kari dia rasa. Aku suka lebih kuat lah. Kita makan dulu lah, jangan kacau. Sekarang ni kita dah nak pergi ke tempat seterusnya, iaitu Menara Taming Sari. Tapi sebelum tu kita haus. Kita beli air kelapa kat sini. Bang, nak air kelapa bang? Nak 2 biji? Okay, so kita decide nak jalan kaki. Tapi jalan kaki who? We don't know her. Kita naik beca. Dah sampai Melaka. Dah kat Melaka ni. Kita kena naik beca. So beca ni kita orang pergi Tabing Sari. Berapa bang harga? 25. So daripada you jalan berpeluh naik beca RM20 sahaja. Hai. So sekarang kita berada di Menara Taming Sari. Kalau dekat KL kita ada Menara KL. Menara KL lah kan sama. Menara KL. Kat Melaka kita ada Menara Taming Sari. Hai. Okay. Siapa perasaan kau first time naik Menara Taming Sari? Okay lah, dapat tengok view. Dapat tengok view kan? And then harga dia pun affordable, okay kan? So macam boleh jadi aktiviti-aktiviti untuk siapa-siapa yang datang Melaka, you know? Yang penting sejuk dalam. Sejuk. Kita love sejuk. Okay, so ready? Lepas ni kita nak ke mana? Ready? 1, 2, 3. Sampai di situ sajalah kita punya vlog kali ni. Tak dapat sebab nak dah nak kita nak ni tapi sebab nampak tak cuaca. Dia macam cepat habiskan vlog. So sebelum dia hujan, kita orang sampai di sini sajalah kita punya vlog. So nampak tak travel jauh-jauh macam mana pun, sebenarnya kita spend banyak. Kita boleh spend dengan sedikit kita travel dekat dalam Malaysia macam ni saja. Balik hari je pergi Melaka. Banyak kan tempat kita pergi hari ni? Sebab mana? Aku ingat pergi Bangunan Merah tu, Stat Heights. Okay, we say Bangunan Merah. Bangunan Merah lah yang church tu. Lepas tu kita pergi Jonker Walk. Lepas tu kita pergi Mami Jonker House. And then kita pergi naik Menara Taming Sari, naik beca. And then ada banyak lah musim-musim tentera semua kan. So dalam satu hari
kita boleh discover banyak. Sebab apa? Sebab kita travel jimat. Sebab tu next time kalau kita travel, kita buat macam tadi. Makan tu kita beli mami, and then kita makan-makan, senang, cepat dan by the way, simple. Kenyang. To be honest, kenyang. Thank you bawa Weh, jalan. aku seronok. Nanti Thank aku bawa you. kau pergi Perak. Kita pergi kita kepo Kalau boleh lah tengok I punya vlog ni, and then korang boleh explore juga Melaka. Satu hari je kita orang spend like less than 150 macam tu. Beca je RM25 je, kau boleh buat mana-mana kau nak. Kau minta je. Travel lah jauh-jauh mana pun, last kita tetap cari benda yang familiar dan juga comforting. I rasa sebab tu orang senang jatuh cinta dengan Malaysia. Thank you korang for watching. Kita jumpa lagi di next vlog insyaAllah. Bye. Bye.